Syah. Okay, kita start dah 9 November 2025. Kita join satu larian. Yang ni Syah yang ajak. Dia kata ada larian sekolah. Sekali kita pergi punya ramai orang, punya ramai umat manusia, dekat 5,000 orang hari ni yang join larian KLAP. Tak sure lah stand for what. Kita tak tahulah, pukul 5 pagi dia dah bising lah kunci alam. Kejut kita orang semua, ajak join larian ni. So kita pun acah-acah berlari lah sebenarnya. Tak lari mana pun kan, jalan je. Ni first time kot join. Tapi okey, dapat medal lah semua. Walaupun lari ikut jalan shortcut ataupun naik basikal elektrik kan. Tapi yang penting sampai dekat finisher. Main macam mana? Macam mana cara main dia? Cuba ceritakan cikgu. Cuba cara main macam mana? Balik dadu. Okey, lepas tu? Bukan pink lepas tu kuning. Sebenarnya pink lepas tu orange. Lepas tu kuning. Lepas tu cikgu nak wafat itu purple. Maknanya baling dadu ikut warna. Lepas tu lepas dah ikut warna semua tambah. Lepas tu Arif ke Arif Amanan? Macam mana nak tahu siapa menang? Cakap tak? Cikgu cakap menang, saya baru tahu saya menang. Macam mana kalau dah main-main, macam mana cikgu nak tahu Aisyah ke Arif ke yang menang? Awak sentiasa menang macam tu. Malam dah menang. Perempuan sentiasa menang. Kita ada juga Niki. Kita satu pendekatan pembelajaran projek. Yang ni bersama kita dengan pihak Maldi. Di sana kita tengahkan konsep penyertaan kepada murid dalam pengenalan kepada sains awal. Maksudnya memang ini sesuatu. Nadia, Natra, harap. Adik Tuncang ni apa nama? Aisyah, harap. Adik siapa? Arif. Okey, dah siapkan dah? Sampai aku beli. Sampai biskut, dia sedap mana? Tapi tak bawa sikit. Habis tak? Tidak betul tadi. Minum susu tak bagi tadi? Minum susu tak? Ada minum susu?
Okey lah. Okey, pergi sama main Okay, terima kasih Datuk Kim. Feed it, it's a movement, so lead it, cultivate it and feed it.